Okay, hi guys. So, kebetulan hari ni ada masuk order untuk yang Oil Supreme Booster ni. So, nak review sekali lagi lah yang ni nak post ke Kuching Sarawak. Customer order daripada TikTok Shop lah. Lepas tu, ni bukti. Okay, customer order daripada TikTok Shop. So, nak tak promote tapi order dalam seminggu ni memang banyak masuk lah. Customer pun repeat order atau cari juga benda ni. Sebab penggunaan dia memang sangat-sangat berfungsi lah. Lepas tu, yang ni pembuatan company kita sendiri, Infinite Young Oil lah. Yang ni nama bos besar kita, resepi big boss kita lah. Okay, so untuk Supreme Booster ni dia untuk engine diesel. So, tak kira lah korang pakai kereta 4x4, Triton, Hilux, D-Max, Ford Ranger semua sesuai pakai. Atau Mercedes diesel macam kereta big boss kita sendiri pun boleh, lorry ke, van ke, Hi-Ace semua boleh. Fungsi dia boleh tambah performance dan juga pick up kereta kita tanpa modify apa-apalah. Kalau korang dah modify tapi rasa nak lagi, korang pun boleh tambah yang ni juga. Dan dia juga boleh jimat penggunaan minyak kereta kita. Sebab diesel kan mahal, so kita pakai yang ni dia pun boleh jimat juga dalam 15 hingga 20% lah. Yang ni feedback tuner kita selepas dia try dekat Triton pakai FFI dia lah. Setiap kali kalau dah pakai sekali memang akan tagih sebab nanti jalan jauh memang akan nak pakai juga sebab memang berfungsi lah. Dan sendak kalau kita drive jauh ke apa, dia kereta pun jadi ringan, pick up. Lepas tu yang paling hebat, dia pun boleh cuci barang-barang kotor dalam enjin korang. So, jika korang rasa kereta berat, mungkin sebab enjin dah sumbat. So, sebelum ni memang okey, tapi korang tak ada modify apa-apa, tak ada upgrade apa-apa, kereta tiba-tiba jadi berat sendiri. Mungkin mileage dah tinggi, so carbon-carbon dah banyak sumbat dekat dalam enjin tu. So, korang kenalah pakai yang ni. Dia seperti injector cleaner macam tu lah. Dia boleh cuci juga barang-barang kotor, carbon-carbon dia akan buang lah, bersih semua. So, korang akan rasa ringan dan juga pick up lah lepas pakai ni. Dan juga dia boleh upgrade RON minyak, bukan RON lah, grade minyak kereta kita. Macam contoh, kalau yang ni korang isi diesel tapi dia bagi power setanding dengan lebih kurang dengan Euro 5 tu. So jika korang rasa kereta dah ada berat ke atau mileage dah tinggi, korang nak bagi suplemen, yang ni memang pilihan yang terbagus lah. Cara penggunaan dia pun sangat-sangat senang saja. Kita buka, lepas tu tebuk. Kena goncang dulu lah, goncang. Lepas tu buka, sebotol ni 100 ml. Korang terus tuang je sebotol ke dalam tangki isi minyak kereta tu sebelum atau selepas isi full tank. Dan korang just jalan je, drive macam biasa. So korang akan rasa perbezaan dia lah. Satu tips nak bagi untuk lebih jimatkan penggunaan Supreme Booster ni. Korang lepas tuang ni, tuang sebotol. Nanti kali kedua korang nak pergi isi minyak diesel. Korang jangan tunggu sampai habis licin tangki korang lah. Jangan tunggu sampai licin. Korang tunggu dalam half tank lah. Separuh tangki habis minyak diesel, korang pergi top up lagi minyak diesel tu. So, sisa-sisa Supreme Booster ni dia akan ada lagi dalam tangki tu. So, korang top up, dia akan campur lagi lah, mix chemical dengan minyak diesel yang baru tu. So, dia akan jadi repeat balik lah. Boleh repeat guna balik dalam 4 hingga 5 kali lah. Okay, so jika korang berminat, kami ada tengah buat promosi raya, beli 2 botol, percuma sebotol memang berbala gila lah. Dalam 100 lebih je. Sebab biasa harga sebotol pun dah dekat RM80. So, dalam 2 botol ni tak sampai 200 pun korang kena bayar. So, jika korang berminat, cepat cek dekat beg kuning sini sebab stok memang terhad lah. Okay, thank you.